Ni kalau beli memang tak rugi tau. Kenapa saya kata tak rugi? Sebab dia 3 in 1. Dari atas dapur terus boleh simpan dalam peti ais. Maksudnya macam mana? Okey, tengok ni saya terangkan dengan korang. Okey, bayangkan kalau korang beli satu set ni dia ada 5 set periuk macam ni lah. Okey, so kita fokus pada satu ni dulu. Okey, yang ini bila kita pasang dia punya handle ni boleh buka. Okey, bila kita pasang handle ni, automatically dia macam jadi macam kuali. Betul tak? So korang dah siap masak sini semua sekali. Korang boleh terus direct, terus letak dekat atas meja makan korang. Tak payah nak pindah-pindah. Buka macam ni, terus jadi tempat letak makanan kita. Dah, 2 function. So lepas korang dah masak, makanan tak habis, korang ada penutup ni. Ini penutup ni satu set dapat. So tutupkan balik. Mana penutup dia? Ni penutup dia. Tutupkan balik semua makanan kita tu. Korang boleh simpan ni dalam peti ais. Function tak? Function sangat-sangat. So jadi kalau korang nak satu set ni, korang boleh tengok kat dalam beg kuning. Apa yang korang akan dapat? Yang pertama sekali, korang akan dapat satu set dia punya periuk dan kuali ni. Ada berapa? Satu set ni dia ada 5 terus macam ni. Yang ni. Yang ni semua korang akan dapat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu korang akan dapat 2 handle ni. Handle ni untuk apa? Handle ni untuk pegang kuali ni. Untuk pegang kuali ni. Nampak tak? Untuk pegang periuk ni. Untuk kepit periuk ni pegang macam ni. Okey, so korang akan dapat 2 dia punya handle dia ni. Lepas tu, korang akan dapat juga dia punya sudip dengan senduk dia. Okey, lepas tu korang akan dapat 2 penutup ni. 2 penutup ni. Letak sini, letak sini. Lepas tu korang dapat juga 2 untuk penutup dalam peti ais kita ni. Yang ni satu set. Maksudnya apa yang korang lihat ni, korang akan dapat juga. Yang ni pelapik mangkuk ni pun korang akan dapat juga satu set macam ni. So yang ini saya letakkan kat dalam beg kuning. Siapa-siapa nak boleh tengok kat dalam beg kuning saya, okey? Assalamualaikum.